lemak tu dah mula cair. Maksud ni lah function sebenarnya Sacha Inchi Oil ni. Okay, di dalam badan kita, dia boleh mencairkan lemak-lemak. Okay, so hari ni kita nak buat demo sikit tentang macam mana Sacha Inchi Oil ni bertindak di dalam badan kita. So kita tengok So dekat saya sekarang ni ada minyak masak. Kita nak jadikan minyak masak ni ibarat macam ketulan-ketulan lemak di dalam kita punya badan. So saya letak 1, 2, 3 sudu. Okay, bersama dengan ais. So kita akan kacau. Jadi kita bayangkan macam inilah kita punya rupa ketulan-ketulan lemak yang ada dalam badan kita. Ketulan lemak ni kita akan letak dalam cawan yang berasingan. Nampak tu? Ketulan je. Berketul-ketul lagi. Supaya kita boleh bandingkan nanti bila kita dah letak Sacha Inchi Oil. So macam mana Sacha Inchi Oil ni bertindak dalam badan kita adalah macam ni. So ibarat macam kita makan Sacha Inchi ni lah. Contohlah kata kalau kita makan 4 biji Sacha Inchi Oil sehari, apakah jadi dekat lemak-lemak ni? Saya akan gunting, pecahkan lemak minyak dia. Okay. 1, 2, 3, 4. Kita kacau lemak tepu tadi tu dengan kita punya Sacha Inchi tadi. Boleh tengok lemak tu dah mula cair. Beginilah proses yang berlaku bila kita ada lemak baik yang lebih banyak daripada lemak jahat di dalam badan kita. Maksud ni lah function sebenarnya Sacha Inchi Oil ni. Okay, di dalam badan kita, dia boleh mencairkan lemak-lemak serta akan menurunkan paras kolesterol dan juga darah tinggi kita, insya-Allah.